Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Untuk video kali ni saya ingat saya nak share sikit pasal cordless pula, pasal jigsaw. Dekat saya ni adalah cordless jigsaw dan saya nak kongsikan juga cara kita nak gunakan jigsaw lah. Bagi yang dah tahu okey lah, bagi yang tak tahu mungkin benda ni benda baru untuk dia lah, mungkin dia dah dapat sesuatu daripada menonton video ni. Okey, first kali kita nak tahulah jigsaw ni dia kegunaan dia adalah untuk trim ataupun buang pada bahagian yang kita nak buang lah, nak potong. Contoh macam saya nak potong sikit, saya nak trim sikit side panel ni. Kita kena tahu jigsaw ni bukanlah tool yang untuk kita potong betul-betul lurus. Kalau tuan-tuan pakailah fan macam mana punya mahal sekalipun, kalau tuan-tuan gunakan jigsaw, kalau nak dapatkan satu potongan yang lurus itu memang sangat susah lah. Sebab itu bukan kerja dia. Kerja dia adalah potong, trim sikit-sikit je lah. Boleh juga kalau tuan-tuan nak potong panjang sekali kan, potong straight. Tapi kalau betul-betul nak lurus, macam kita gunakan circular saw ataupun naik atas table saw terus, itu sangat susah lah. Sebab jigsaw ni dia punya blade dia tak boleh harap sangat lah. Blade dia ni blade straight, lepas tu blade dia lembut pula. Jadi bila dia memotong sesuatu, dia akan bengkok lah, macam gegar kan. So kita nak dapat satu potongan yang lurus, memang tak dapat. Fungsi dia macam saya cakap tadi lah, kita trim sikit-sikit tu okey lah kalau kita menggunakan jigsaw. Tambah-tambah menggunakan dia, sebab kalau kita nak potong satu yang panjang kan menggunakan jigsaw mungkin agak lambat lah. Lebih baik kalau kita nak potong straight, bagi putus terus, kita menggunakan circular saw, pasang fence, kita boleh dapat satu potongan straight. Tapi kalau tuan-tuan nak potong satu kayu yang panjang, board yang panjang, menggunakan jigsaw, rasa dia boleh putus juga, tapi dia akan makan masa, susah, tak lurus lagi. Tambah-tambah kita menggunakan cordless jigsaw punya macam ni. Fungsi dia macam saya cakap tadi, untuk kita trim sikit-sikit ataupun kita nak tebuk buat satu lubang. Contoh kita nak pasang ducting hose kan, kita nak tebuk, lepas tu kita nak buat lubang. Jangan mengharapkan dia potongan yang cantik lah, itu bukan kerja dia. Okey, sama juga macam circular saw, kita kalau kita nak potong kan, contoh ini pada bahagian facing, kalau kita potong macam ni, nanti dia akan, maknanya kita letak macam ni, dia akan chipping. So kalau kita tak nak chipping, kita terbalikkan dia macam ni. Ini bukan bahagian saya facing lah, ini bahagian yang dah tertutup. Jadi kalau kita nak potong supaya dia tak chipping, belah ni terpaksa chipping lah, belah sana dia facing kan. Jadi yang cantik tu kita biar belah sana lah. Jadi kita tandakan belah sini, baru kita potong dari sini. Tetapi kalau tuan-tuan dah tanda dekat belah sini, ni facing ni, bahagian cantik, belah chipping tu dia akan ke bawah. Dia sama macam circular saw lah. Chipping, kalau circular saw, kalau kita nak potong supaya facing tu nampak cantik, kita terbalikkan kita punya board macam ni. Baru kita boleh letak kita punya macam ni. Sekejap saya terang sekali je. Kalau kita nak potong pada bahagian ni yang tak chipping, kita balikkan kita punya board, baru boleh kita potong macam ni. Tetapi kalau tuan-tuan dah letak facing macam ni, tuan-tuan nak potong, tuan-tuan kena buat macam ni. Dia kalau kita potong macam ni, untuk cordless jigsaw okey, tapi kalau power cord punya jigsaw mungkin agak susah sikit lah, kita nak pegang, nak kontrol kan, sebab dia agak besar, lepas tu ada wire, agak susah. Tapi kalau cordless agak senang sikit lah. Sesuai jugalah dengan kegunaan saya nak trim sikit je, jadi tak perlu lama-lama duduk macam ni lah. Okay, saya demo dulu satu. Alright. Ada bagusnya, ada bagus juga kalau kita potong macam ni. Saya tunjuk dulu lah. Saya terpaksa pusing angle sikit, sebelah sini dah sempit.
ada bagus juga kalau kita potong macam ni. Ni kecil tak apalah, kalau saya nak potong panjang mungkin agak susah lah, kecil macam ni kan. Kalau saya potong terbalik macam ni, so habuk tu akan terus jatuh ke bawah. Jadi saya punya line marking tu akan lebih nampak lah. Saya potong straight tak ni tuan. Boleh kalau tuan-tuan rasa macam saya cakap dia, yang atas ni mesti cantik lah sebab saya dah potong macam ni. Tapi belah sini kita terpaksa terima lah dia punya chipping sikit-sikit. Tapi disebabkan belah sini dia bahagian yang tertutup, jadi tak perlu nak kisah sangat lah. Saya yang penting belah sana tu. Tapi kalau tuan-tuan nak potong daripada atas, dia macam ni lah. Cuma kalau daripada atas kita potong macam ni, nanti habuk tu lebih banyak kat sini lah. Habuk ada kat atas, jadi kadang-kadang line yang kita lukis tu kan tertutup lah dengan habuk-habuk. Jadi kalau nak senang sikit, habuk terus jatuh ke bawah. Kalau macam ni habuk terus jatuh ke bawah. Cuma itulah, kalau nak guna teknik ni dia lebih mudah kalau kita menggunakan cordless jigsaw lah. Bagi tuan-tuan yang saya gunakan ni brand Bosch. Banyak lagi brand-brand lain. Kalau rasa tuan-tuan tak mampu, bukan tak mampu lah, tak ready lagi lah, tak ready lagi nak pakai yang Bosch, sebab Bosch ni mahal sikit. Saya ingat dekat Shopee banyak kot jual brand-brand cordless jigsaw yang China punya kan, rasa 2-300 pun boleh dapat. Ini saya dah lupa berapa lah, 100 lebih pun ada tak silap saya. Cuma saya dah biasa pakai Bosch, sebab bukan saya fanatik brand Bosch ni, cuma sebabkan bateri lah. Saya tak perlu beli bateri macam-macam, banyak-banyak sangat, banyak-banyak jenis kan. Sebab kalau Bosch ni dia apa bateri pun dia boleh masuk. Apa bateri pula, bateri yang jenis ni lah. Kalau jenis yang 12 volt 10.5, yang jenis bulat ni, dia ada nama bateri ni, saya dah lupa dah. Bateri ni dengam lah. Ada satu lagi kan bateri petak besar tu kan, itu lain lah. Tapi kalau macam saya punya cordless drill, cordless jigsaw, vacuum, lagi apa lagi cordless cooler saw, kebanyakan bateri yang sama lah. Jadi saya kalau bateri pun boleh tukar-tukar lah, bateri sana cabut letak sini tak sana kan, boleh pakai itu. Tapi kalau rasa tuan-tuan tak ready lagi nak pakai Bosch, banyak lagi brand-brand China yang lain, tuan-tuan boleh try. Lepas tu untuk blade pula, untuk blade kalau brand Bosch ni saya rasa dia universal lah, banyak untuk pastikan dia punya tapak sama lah. Lepas tu satu lagi saya nak pesan, kalau tuan-tuan nak beli blade, kalau rasa nak potong kayu, beli blade yang khas untuk potong kayu. Boleh juga kita pakai blade yang aluminium, blade aluminium ataupun blade potong besi kan. Tapi biasanya blade yang potong benda-benda terlalu keras macam besi tu kan, blade dia lebih halus, boleh juga putus kalau kita nak pakai. Cuma kalau blade yang banyak ni, jumlah mata blade yang banyak ni bagus, kita punya potongan tu rapi, tetapi kita punya potongan tu lambat nak putus. Maknanya kalau kita pakai blade yang mata banyak, dia lambat putus satu hal, lepas tu dia akan menyebabkan cepat tumpul. Jadi kalau nak potong kayu, beli yang blade potong kayu punya blade. Tapi blade potong kayu ni mata dia lebih banyak lah, dia akan menyebabkan chipping yang lebih banyak. Tapi kita kena pandai lah pilih side yang kita nak belah facing tu. Kita buat macam skill yang saya buat tadi tu, kita terbalik kan. Tapi blade yang mata banyak ni dia lambat lagi tumpul lah, lepas tu dia punya potongan pun lebih pantas. Kalau blade banyak mata tu lah kita lambat nak putus dia tu, agak makan masa lah. Lagi satu buat tepi-tepi dia akan hitam. Yang paling penting, yang paling utama sekali, dia punya blade yang mata banyak ni dia akan cepat tumpul lah. Kita pakai beberapa kali, lepas tu dia dah tumpul. Jadi kalau nak potong kayu, beli yang biarpun dia punya mata dia tu banyak. Bagi apa boleh cakap ya. Lepas tu cara pasang dia macam ni lah.
dia punya mata dia ke arah depan. Sebab kita gunakan jigsaw ni, kita tolak ke depan. Blade ni memang boleh juga kita nak potong, kita pakai pasang terbalik. Tapi tak tahulah, saya tak pernah guna pun teknik ni. Ada orang yang dia tersalah pasang lah, dia pasang blade ni terbalik tapi dia nak cover line ni pasal dia pandai-pandai lah dia goreng kan. Dia nak cover dia punya malu. Tapi sebenarnya cara pemasangan dia adalah ke depan betul lah, sebab cara kita tolak bukan kita tarik. Kalau kita tarik boleh, tapi berkemungkinan dia akan belaga dekat, dia ada satu bearing tau bawah ni. Nanti blade kita akan touchy bearing tu lah. Lepas tu bila kita tanda line, kita nak pakai tarik punya susah lah. Kita dah tanda line macam ni kan, lepas tu kita nak tarik, nak nampak kita punya garisan yang kita marking tadi memang tak nampak. Jadi dia seeloknya kita daripada blade ni kita pusingkan ke depan. Jenis dia jenis kita memotong tolak. Okey. Jadi sesiapa yang berminat nak beli, nanti saya letak jugalah dia punya link, nak beli dia punya blade yang macam mana. Kalau nak berminat nak pakai Bosch punya cordless ni ke, ataupun nanti pun saya letak juga link brand-brand yang boleh dipercayai lah, brand-brand China kan. Untuk kalau rasa nak pakai cordless, jigsaw lah. Cordless lebih mudah lah, dia punya wire tak ada selerat, kita nak senang, kita nak potong daripada atas boleh, daripada bawah boleh, kadang-kadang daripada tepi macam ni pun dia lebih mudah. Okey, saya ingat sampai kat sini dulu perkongsian saya. Saya harap video ni sedikit sebanyak membantu. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.